Hartanah lelong antara medium pelaburan popular. Ini kerana harga rumah lelong 30 hingga 40% lebih rendah berbanding harga pasaran. Dengan teknik betul, pembeli mampu menjana keuntungan lumayan. Namun sekiranya tersilap langkah, kerugian besar terpaksa ditanggung. Segmen Hartanah bersama Fazliana Ibrahim mengupas selok-belok pembelian hartanah lelong. Bagi anda yang sedang mencari rumah murah untuk dimiliki, hartanah lelong antara pilihan yang boleh dipertimbangkan. Dengan selok-belok yang betul, pembeli mampu mengaut keuntungan besar. Okay, you got to do your own research and checks at the land office and relevant departments. When you talk about auction property, the tips would be don't bid for the sake of bidding. Don't bid for the sake that you get carried away. There are a lot of cases whereby people get carried away because of emotion. Kebiasaannya, lelongan rumah dilakukan di mahkamah ataupun pejabat pelelong. Antara tips, biasakan diri menghadiri majlis lelongan rumah dan melawat rumah berkenaan dahulu. Sebelum you pergi membida tu, you kena tahu property tu okey kat mana. You pergi site inspection, kena tengok rumah tu. Tengok daripada luar sama ada apa rumah tu dijaga ke ataupun apa kawasan dia elok ke kan. Dan you check dengan penilai-penilai yang bertauliah lah. Namun, pembelian rumah lelong tetap ada risikonya. Antaranya kos pembaikan rumah yang tinggi dan risiko bil tertunggak. Bukan semudah yang disangka walaupun rumah lelong jauh lebih murah dan menguntungkan. Akan tetapi ia mempunyai risiko tersendiri. Silap langkah anda mungkin terpaksa menanggung kerugian. Buat kajian teliti sebelum membeli rumah lelong bagi mengelakkan anda membeli rumah yang tidak sepatutnya. Fazliana Ibrahim, segmen Hartanah TV3.